Okey korang, kepada kontraktor semua, korang pernah dapat tak satu customer yang dia request nak bilik soundproof? Okey korang, macam mana korang nak buat bilik soundproof tu? Korang nak ikat batu tebal-tebal ke? Nak pasang sini konkrit? Semua tu makan waktu, lepas tu makan kos juga, tahu tak? Daripada korang buang waktu, lepas tu pakai kos banyak. Ni, korang pakai rock wool, semua masalah settle. Okey korang, untuk rock wool ni kita ada 40mm, 50mm dan 75mm. Okey, lagi satu, setiap bag ni dia tak sama tau. Ada 8 pieces, ada 6 pieces, ada 4 pieces. Dia ikut pada mm yang korang pilih, lepas tu ikut pada kilogram yang korang pilih juga. Okey korang, rock wool ni bukan sahaja soundproof tau, tapi dia heat proof. Apa pula tu heat proof? Sekarang kan musim panas. Jadi sebagai contoh, kalau korang letak ni rock wool ni dekat korang punya atap, jadi cahaya matahari, haba cahaya matahari tu dia akan serap ke dalam rock wool. Jadi rumah korang mesti sejuk kalau korang guna rock wool. Dah dapat sesuatu. Jadi kalau korang nak dapatkan kita punya rock wool, korang boleh wasabi kita ataupun tekan link dekat bio, ataupun korang boleh tengok harga kita dekat kita punya beg kuning. Bye bye.